Aku tak pernah cakap Samsung S25 ni lemah, kau faham tak? Tapi aku nak cakap pesaing dia Honor 400 Pro ni, kau jangan pandang rendah. Dari gambar boleh jadi video yang bergerak. Ini memang yang pertama di dunia. Persoalannya, banyak sangat kekelebihan Honor 400 Pro 5G berbanding Samsung S25. Untuk bahagian kamera utama, Honor 400 Pro 5G ada 200 megapiksel, manakala Samsung S25 hanyalah ada 50 megapiksel. Untuk bahagian ultra wide, Honor 400 Pro ataupun Samsung S25 sama saja, ada 12 megapiksel, tapi yang berbezanya dekat mana? Dekat bahagian zoom. Honor 400 Pro 5G ada 50 kali zoom berserta dengan 50 megapiksel telephoto lens. Tak cukup dengan tu, Honor 400 Pro 5G ada AI super zoom. Bila korang picit je kat sini, automatik gambar yang kabur jadi clear semula. Tapi untuk Samsung S25, korang hanya boleh zoom sampai 30 kali saja berserta dengan 10 megapiksel. Untuk membuktikan hasil kamera daripada Honor 400 Pro 5G, sekarang aku payung dekat skrin daripada ultra wide, biasa, zoom habis berserta dengan AI super zoom dan juga gambar malam, portrait, selfie. Apa macam pendapat korang? Ngam ke tak ngam? Lepas tu pula bahagian portrait. Untuk Samsung S25, portrait dia memang menarik, tapi untuk Honor 400 Pro lebih menarik. Sebab apa? Ada Hakot Studios 2.0 berserta dengan tambahan-tambahan filter kat tepi ni. Memang banyak gila. Sekarang aku payung hasil daripada Hakot Studios portrait. Gambar muka aku lah. Macam Hasmus tak? Sekarang kita cerita bahagian AI editing gambar pula. Untuk Samsung S25, aku tak nafikan memang agak menarik sebab ada audio eraser, ada base face, ada object eraser, tapi Honor 400 Pro lagi mewah dekat sini. AI yang terbaru daripada Honor 400 Pro 5G adalah AI image to video, di mana kalau katakan korang ada satu gambar statik, gambar lama ke, gambar baru ke, tapi korang ada keinginan, macam mana kalau gambar ni bergerak, okey? Jadi AI ni boleh selesaikan masalah ni. Lepas tu pula ada moving photo collage, di mana korang ambil je gambar banyak-banyak, lepas tu korang compilekan jadi collage dan semua gambar ni akan bergerak. Wow! Bestnya. Seterusnya ada pula AI Eraser 2.0. Kali ni memang ada macam-macam penambahbaikan, lagi kemas, lagi cun dia potong, dan yang paling aku suka sekali, boleh buang-buang orang yang dekat belakang ni. Katakanlah kau pergi berjalan, tiba-tiba ramai sangat orang belakang kau boleh buang semua dekat belakang tu. Tak cukup dengan tu, ada juga AI Outpainting. Kalau katakanlah gambar korang tu terlampau dekat, terlampau close up, korang boleh tambah framing kat tepi. Gambar korang jadi lagi wide, lagi cantik, betul tak? AI Upscale. Katakanlah korang ada gambar-gambar lama, korang nak cantikkan balik, boleh, tak ada masalah. Gambar yang kabur dia akan HD kan semula. AI Cut Out, yang ini dia boleh baca apa objek korang nak potong, korang picit je lama-lama kat sini, tengok, dah selesai dah masalah korang. Baik beli Honor 400 Pro 5G ataupun Samsung S25, komen pendapat korang.